Okay gang, so sekarang ni aku di bengkel member aku. Okay, tengok motor tak buat apa lagi. Macam aku cakap lah, mari baru ambil. So hari ni kita nak renjan dulu motor kita yang baru ambil angkut. Okay, so kelah kata kelah problem. Tak kelah. Udah geng, stand dia boleh tengok ni motor. Barai. Nak buat banyak lah, aku akan buang semua ni. Okay, rim pun aku akan tukar, arm tukar. Lepas tu cover set pun. Cover set buat masalah, cover set belum sampai lagi, tengoklah. Aku akan stay yang cover set ni ataupun tapi memang cover set aku akan tukar jugalah cover set. Okey, aku akan tukar juga cover set. Yang ni aku akan buang. Lepas tu dah sekarang ni aku pergi renjang dulu motor sebelum aku nak buat turun enjin lagi. Okey, hari ni aku akan buat turun enjin. Buat turun enjin je, lepas tu lepas raya okey baru aku akan start upgrade spek lah. Okey, so hari ni aku pergi renjang dulu. Okey, asal motor ni spek 63 geng. Asal motor ni 63 betul. Lama tak naik geng. Tapi renjan dulu motor ni, kasih puas dulu, esok kita upgrade spek. Hidup tu. Mampu pula lah. Mampu pula dah motor ni. Kemarin kerja kelas okey sikit, kelas ni menerik sikit. Okay kan, so itulah motor ni dia lembek sikit lah, dia berbulu kelas dia lembek sikit lebih sebab kelas betul sikit lah. Lepas tu aku jajah kelas sikit, tidak kelas dia memang habis ni, lepas tu dia jajah okey lah boleh naik. So start pun boleh. Okay, klik dia, klik je tu. Okay kan, so sekejap lagi aku nak buat turun enjin. Aku pun dah barai sebab hari ni aku shoot 2 konten. Okay, satu Y15 dan sekarang pun aku dah shoot motor AC ni. Memang barai kan, aku tak tahu aku boleh go. Kalau tak boleh go aku akan sambung esok geng. So jom, aku kena buka satu persatu motor ni. Alright, let's go. Jom kita buka dulu. Untuk hari ni geng, aku akan buat turun enjin je. So yang tu je lah, aku turun enjin. Dia lepas raya aku akan fikir aku nak buka semua ni. Aku akan restore sikit-sikit, kutip sikit-sikit lah. Okay. Nampak? Dah. Abang tengok ni geng. Nak skru tak ada geng. Motor dia. Tak ada geng. Allah, apa dia ni? Terkepit. Cicok terkepit. Apa dia hidup lagi ni? Oi, nampak apa kat situ? Oi. Oi. Macam mana melekat kat situ? Lama tunggu. Lama sangat ni motor. Cicok lekat kat ni tu. Oh no. Waduh. Kena buat geng bawah. Skru pun. Kabel set ni pun dah tak ada skru geng. So banyak lah juga nak kena buat ni. So mungkin untuk total aku habis dekat AC ni memang banyak juga lah geng. Sebab aku kutik A sampai Z. So untuk spek aku kutik semua tu and then untuk luar arm, rim semua full spek geng. Model banyak. Jom kita sambung ni buka kaset. Ya. Ada nak skru nak buah ni betul tak?
semua tak nak. Aduh, ya Allah. So geng, aku memang mencari motor-motor yang nampak buruk-buruk macam ni geng. Sebab apa? Sebab memang aku akan buat A sampai Z. So nak buat konten kan. Aku tak cari motor baru yang elok. Contoh macam motor-motor yang dah buat kan. So aku tak suka lah. Sebab aku nak buat konten. Takut lagi tak ada konten nak buat, dah motor dah buat kan. So aku lebih suka motor-motor yang buruk macam ni. Okay. Keren bodoh kaki. Keren. Oh keren. Okay geng, so sekarang ni pun dah malam noh. Okay, aku pun hari ni memang aku shoot dari pagi tadi and then sampai lepas malam aku masih shoot lagi. Okay, so aku pun tak rekod lah banyak untuk malam ni, untuk game memang aku letih gila geng. Okay, tambah esok pula nak raya. So aku lagi pun aku nak prepare banyak lagi. Kita raya seorang-seorang geng, so aku nak prepare banyak lagi untuk diri aku. Okay, so ni lah guys, aku dah buka. Okay, dah peralai habis. Enjin je aku buat turun je. Okay, peralai lepas raya lah aku pick up link. Cuma untuk cover set apa tak, aku stay macam ni. Untuk first aku nak buat enjin dulu, and then lepas habis settle enjin, baru aku akan restore and akan make up lah bahagian luar, modify apa semua lah, aku custom. Okay, so sekarang ni aku nak settle bab enjin dulu. Okay. Dan geng, untuk motor ni aku akan modify and make up memang bagi aku menarik lah. Okay, lain dari yang link. So sampai status je geng aku buat apa. Untuk maggat geng aku akan buat carbon. Untuk ini aku akan buat carbon. Sekarang ni aku nak fokus untuk enjin dulu. Ni aku nak fokus untuk enjin. Siap enjin, barulah aku akan make up bahagian luar, modify. So enjin dulu, baru settle buat enjin. Alright, so aku pun tak akan nak vlog hari ni. Okay, so ini ada Z belum siap lagi. Banyak lagi yang belum siap. So lepas raya kita fikir alih motor ni lagi yang nak buat, budak ni lagi. Okay, video kita sampai di sini saja. So aku pun memang manjai gila dari pagi tadi. Okay, so jumpa di next video. Okay, jangan lupa turn on notification, subscribe untuk jumpa di next episode untuk project AC. Stay tune saja guys, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye, assalamualaikum. Tengok project AC aku, apa yang aku akan buat untuk AC aku, dan apa barang yang aku akan pakai, dan tengok macam mana untuk AC 135 nanti. Okay, aku pakai arm Hypertech warna biru. Okay, untuk pump. Okay, pump M3. Okay, kita pakai rim warna biru 5. So untuk bahagian enjin, saiz dia nanti lah aku akan beritahu. Okay, okay, yang ni kereta je, kereta